Okey, satu ayat ini dalam surah Ar-Rahman kita berulang kali membacanya. Betul? Ayat apa tu? Lepas ni kita tengok. Dan tuan-tuan puan semua, kalau kita salah baca ayat tu daripada segi huruf kita salah sebut, boleh diceritakannya nak sembangnya sekarang ni, banyak ayat-ayat dalam surah Ar-Rahman kita salah baca. Jadi jom kita semak bacaan. Boleh buka muka surat 531 surah Ar-Rahman, tengok ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baca lagi sekali. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yang pertama sekali saya nak tegur, di sini tuan-tuan puan, panjangnya adalah 4 ataupun 5 harakat. Okey? Kemudian saya nak tegur pasal sebutan huruf dhal. Tukadziban. Nampak? Tukadzi. Jangan dibaca dengan huruf zai. Tidak sama. Dua huruf yang berbeza. Boleh merosakkan bacaan, boleh menyebabkan makna berubah. Bukannya tukadziban, tetapi tukadziban. Nampak lidah saya? Placement lidah, position lidah kena betul. Tukadziban. Bukannya tukadziban. Ingat tahu kalau anda salah baca dekat sini tuan-tuan puan, maksudnya apa? Berapa kali ayat ni berulang dalam surah Ar-Rahman, banyak itulah anda baca dengan salah. Oh, by the way, ada orang tanya juga, dekat hujung tu bila kita wakafkan berapa harakat, Ustaz? Okey, dekat situ, 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Ya. Tukadziban. Kat situ boleh panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Iaitu dipanggil mad arid lis-sukun. Anda belajar story ni, kalau komen Alhamdulillah, like dan follow saya. Dan jangan lupa save video ni untuk nak rujuk di masa depan. Dan kongsi-kongsikan dengan kawan dan keluarga anda. By the way, nak tanya, ayat ni berulang berapa kali dalam surah Ar-Rahman? Cuba komen juga.